untuk mengisik, ada wakil dari pihak lelaki akan masuk ke kampung ni untuk bertanyakan, nak bertanyakan anak cuma tidak membawa sebarang tanda. Selepas dua-dua pihak dah setuju, jadi ambil satu hari tarikh yang sesuai nak masuk meminang. Dia akan bawa dua dalam satu, mengisik dan bertunang. Dah bincang-bincang berapa dia jumlah hantaran. Pada hari itu nak tetapkan tarikh dan tetapkan berapa jumlah hantaran. Masuk bertunang je, untuk sidang pihak lelaki, untuk sidang pihak perempuan mesti ada. Dan selepas diterima, maka dia akan keluarkan satu cincin isi. Pun bawa cincin tunang. Jadi cincin tunang pun kita akan tanya juga berapa nilai yang tu. Membuat kita perjanjian dan kita tetapkan dia punya tempoh berapa lama. Kalau 1 tahun tu hiduplah. Sebelum 3 bulan sebelum hari pernikahan, duit tu mesti dijelaskan sepenuhnya. Selama 1 tahun tempoh pertunangan, kalaulah pihak perempuan tu edah. So dia edah tadi macam mungkin dia ada orang lain, orang kedua ke. Jadi situ ada perjanjian, kita akan gandakan dia punya bayaran. Hantar RM5,000 atau RM6,000, pihak perempuan ni akan hantar ganda. Sekira punya edah lelaki pula. Lelaki yang buat hal, barang-barang yang dihantar pada itu sebenarnya apa nikah tu, pengacara akan menyoal pihak lelaki tentang buku nikah dan seterusnya mengucap selawat dan istighfar. Dan waktu nak menikah tu, pengacara bersama sidang mesti ada saksi dua, pengacara imam satu, imam dua bersama sidang. Bermula pada 3 hari sebelum hari pernikahan, majlis berlangsung 3 hari sebelum itu. Jadi orang kampung ni sidang akan umumkan di masjid seminggu sebelum tu untuk kita bergotong royong di rumah Pak Arun ni membantu saudara kita nak meraihkan dan menjayakan majlis Walimatul Urus. Dan kekeluargaan yang terkandung dalam adat Temenggung wajar terus dipelihara oleh generasi akan datang. Sekian, terima kasih.